Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan menghasilkan tugasan 2 penghasilan produk BMMB 3213 Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang diajar oleh Dr. Rosli bin Abdul Rahman. Memperkenalkan ahli kumpulan kami, saya Nurul Atira Nurul Ain binti Abdul Hakim. Saya Nur Alisa binti As'ari. Dan saya Muhammad Rafiq Adil bin Faizal Riza. Baiklah, hari ini saya akan menjalankan satu proses pengajaran dan juga pembelajaran PDP menggunakan salah satu teknik ataupun strategi pengajaran menggunakan pendekatan didik hibur. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan pendekatan didik hibur ni? Didik hibur ialah pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP yang menggabungkan unsur pendidikan dan hiburan bertujuan mendidik sambil menghiburkan murid dalam suasana yang santai. Pendekatan didik hibur ini juga menggunakan aktiviti yang menarik seperti nyanyian, bercerita, lakonan dan permainan bahasa bagi menjadikan proses BDP lebih menyeronokkan, interaktif serta berpusatkan murid. Afiq, kau tahu tak pasal kata ganda? Aku pun tak belajar lagi pasal kata ganda. Dah tengok buku tapi dia macam pening sikit. Apa kata kita tanya cikgu nanti bila masuk? Kan? Boleh juga. Cikgu. Assalamualaikum murid-murid cikgu. Waalaikumsalam, Cikgu. Ada apa ni? Kenapa macam serabut je ni? Cikgu, saya tengah ulang kaji pasal kata ganda tapi kurang faham. Oh, lajunya awak ulang kaji awal ke Atira? You. Bagusnya awak dengan Rafiq. Jadi, kata ganda ni bertepatan dengan topik kita hari ni. Jadi hari ni kita belajar kata ganda? Betul. Jadi sebelum kita mula, apa kata kita dengar lagu nak? Nak? Bagus, jom. Lagu apa cikgu? Lagu kata ganda. Mari kita nyanyi sama-sama je. Nyanyi kuat-kuat ya. Kawanku semua belajar kata ganda penuh. Kata ganda diulang saja. Tanda sempang jangan dilupa. Buat gaya. Pon 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 pon. Jalan-jalan itu contohnya. Laju-laju dengan kawan-kawan. Buku-buku dan murid-murid. Wah, pandai ni murid-murid menyanyi. Semangat lagi. Satu, dua, tiga. Bila kawanku semua belajar kata ganda penuh. Banyak lagi contoh lainnya. Ayo mencari bersama-sama. Terima kasih. Seronok tak? Seronok. Nak lagi cikgu. Nak lagi? Baiklah. Sebelum kita mula dengan lebih lanjut lagi, mari cikgu terangkan apa itu kata ganda. Jadi disebabkan hari ini cikgu dah banyak menggunakan buku sebagai rujukan kamu. Jadi hari ini kita guna Smart TV sebagai teknologi yang terkini dalam pendidikan. Seronok tak? Seronok. Kalau seronok, tepuk tangan. Baiklah. Kata ganda. Jadi, kamu semua mesti belum mengetahui dengan lebih mendalam lagi kan kata ganda ni apa? You cikgu. Baiklah. Jadi, cikgu akan terangkan kata ganda hari ini. Baiklah. Boleh nampak tak?
Boleh. Jelas tak? Jelas. Cantik tak warna? Sikit cantik. Cantik. Baiklah. Jadi, penggandaan dalam bahasa Melayu ini ialah proses menggandakan kata dasar. Dalam proses ini, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh ataupun penggandaan separa. Kata dasar juga boleh digandakan secara berentak mengikut rentak bunyi yang tertentu. Faham tak? Faham. Jadi kata dasar itu sendiri mengalami pengulangan ataupun penggandaan. Itu merujuk kepada kata dasar. Faham tak? Faham. Baiklah. Kita pergi kepada seterusnya. Jadi, sebelum kita pergi seterusnya, berdasarkan Akira dan Rafiq yang telah ulang kaji tadi, kata ganda ni mempunyai berapa jenis? 3. Ada 3, cikgu. Ada 3, ya betul. Jadi, jenis penggandaan ada 3, iaitu penggandaan penuh, penggandaan separa dan juga penggandaan berentak. Jadi kita pergi kepada penggandaan penuh dulu. Jadi proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar tu, sama ada kata dasar tu mengandungi imbuhan ataupun tidak. Jadi yang pertama, penggandaan penuh kata tunggal. Jadi kata tunggal itu sendiri mengalami pengulangan ataupun penggandaan. Barulah merujuk kepada kata ganda. Jadi contoh yang pertama ialah meja-meja. Yang kedua, ayat-ayat. Yang ketiga, Buku. empat, Sekolah. sekolah-sekolah. Jadi meja ni merupakan awalnya kata dasar. Jadi kata dasar yang diulang menjadi kata ganda. Baiklah, faham tak lagi? Faham. Faham. Kalau faham, kita pergi kepada yang seterusnya. Jadi penggandaan penuh kata berimbuhan. Tadi penggandaan penuh kata tunggal. Betul. Jadi kalau kata berimbuhan ada 3, iaitu awalan, akhiran, apitan. Satu lagi sisipan. Tapi sisipan ni tidak digunakan secara produktif dalam bahasa Melayu. Kita guna 3 sahaja. Baiklah, kalau dengan awalan, contohnya pelatih. Pada asalnya kata dasar hanya latih sahaja. Tapi bila dengan imbuhan, iaitu imbuhan awalan jadilah kata terbitan, dan kata terbitan ini digandakan, diulang. Jadilah kata ganda. Betul. Yang kedua contohnya ketua-ketua dan pemimpin. Yang kedua ialah dengan akhiran. Jadi imbuhannya berada di akhir kata tu. Contohnya amalan-amalan. Jadi Rafiq, boleh tak kamu senaraikan imbuhan yang ada dalam imbuhan akhiran yang ada dalam kata-kata ni? Boleh, cikgu. Yang pertama, amalan-amalan, kat mana imbuhan dia? Imbuhan dia an. Hujung ayat. Yang kedua, ajaran sama juga. Yang ketiga sama juga. Akhirat, boleh tak kamu bagi cikgu imbuhan apitan? Kamu faham tak imbuhan apitan ni berada kat mana? Dia berada di awalan dan akhiran, cikgu. Ya, betul, tepat sekali. Kalau persatuan-persatuan, kat mana imbuhan dia? Per dan an. Betul. Yang kedua, Per-an. Ketiga, Ke-an. Jadi nampaklah tu, dah faham tu. Jadi yang kedua ialah penggandaan separa. Separa ni maknanya apa? Separuh dan sebahagian. Bukan penuh. Yang ambil separuh saja. Jadi proses penggandaan separa ni ialah proses yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Kata dasar boleh merupakan kata tunggal ataupun kata terbitan. Yang pertama ialah penggandaan separa kata tunggal. Contohnya laki menjadi lelaki. Asalnya laki-laki. Kita tak ambil laki-laki, kita ambil lelaki. Jadilah kata ganda. Yang kedua, pohon. Jadi berpohon. Yang kedua, gelang. Gegelang. Jadi seterusnya ialah penggandaan separa kata berimbuhan. Sama juga macam tadi, ada 3.
awalan, akhiran dan juga Habitan. habitan. Jadi kita pergi dulu kepada imbuhan awalan. Yang ke contohnya Berlari-lari, tersenyum-senyum dan sepandai-pandai. sepandai-pandai. Yang kedua dengan akhiran iaitu sayur-sayuran, lagi doa-doakan, lagi bayang-bayangi, bayang-bayangi. Dengan habitan bersalam-salaman, dimarah-marahi, dan kekuning-kuningan. kuningan. Contoh kalau habitan imbuhannya Saya tahu you, saya. ya, tapi boleh bagi tahu Imbuhan ber dan an. ber dan an, betul. Pandai. Jadi yang pertama ialah pengganaan berentak, pengulangan vokal. Jadi contohnya ialah kuih-muih, gotong royong dan hiruk pikuk. Kamu tahu tak bagaimana dia ni mengalami kata ganda pengulangan vokal ni? Huruf vokal kan A, I, O, U je kan? Ya. Jadi saya huruf Huruf vokal tu mengalami pengulangan. betul. Jadi itulah maksudnya kata ganda yang berentak pengulangan vokal. Kita ada juga dengan penggunaan berentak pengulangan konsonan. Kalau konsonan ni macam mana? Huruf selain daripada vokal. Huruf selain daripada vokal yang mengalami pengulangan. Jadi contohnya Gunung Ganang, gunung ganang, Mundar Mandir, mundar mandir, Huru Hara. huru hara, dan penggandaan berentak bebas. Dia bebas sama ada tak terikat dengan vokal dan juga konsonan. Dia mengikut rentak bunyi kata tu. Contohnya anak pinak. Kalau kita lihat di sini, nak dan juga nak mengalami pengulangan. Jadi dia mengalami pengulangan kata mengikut rentak kata ni. Nak. Faham tak? Oh, faham. Kalau ulang alik, lam dan alik. Ulang alik, lam dan lik. Kalau lintang bukan, tang dengan Kang. Kang. Jadi itu sahaja kata dasar. Jadi setakat ni boleh faham tak lagi? Faham cikgu? Jadi kata ganda itu hanyalah pengulangan. Pengulangan Penggandaan. kata. Kalau Adila faham apa? Saya faham kata ganda ni dia menggandakan kata dasar dan ada 3 jenis. Betul, tepat sekali. Kenapa kita macam bosan je? Kalau bosan kita buat permainan nak? Nak permainan Macam apa cikgu? semangat je. Nak main tak ni? Nak. Nah, okey baiklah. Jadi, keluarkan buku nota kamu. Cikgu nak berdasarkan lirik lagu ni, kamu senaraikan kata ganda yang cikgu telah ajar tadi. Apa yang kamu faham tentang kata ganda ni? Dan nota ringkasnya ialah kata ganda ni kebiasaannya menggunakan tanda sekam antara kata tu. Faham? Kebiasaannya. Ada juga contoh seperti lelaki tadi tidak menggunakan kata Sempang. baik. Dah bersedia dengan pen dan Sudah cikgu. Sedia cikgu? Tak sabar nak dengar lagu lagi cikgu. kalau nak nyanyi boleh je, tapi kita senaraikan. Boleh nampak tak? Nampak ya?
Jadi untuk setakat tu, jadi cikgu nak tengok hasil kamu berdasarkan lirik lagu ni. Jadi Atira, kamu dapat berapa kata ganda? Saya dapat 6 cikgu. 6. Boleh senaraikan dan kongsikan kepada rakan-rakan kita? Yang pertama, pandang-pandang, Pandang-pandang, pegang-pegang, pegang-pegang, renggang-renggang, renggang-renggang, malu-malu, lagi segan-segan dan lama-lama. 6. Ya, terima kasih Atira. Kamu pula Rafiq? Sama macam tidak ibu. Sama ada 6 dan yang pertama adalah pandang-pandang, pegang-pegang, renggang-renggang, malu-malu, segan-segan dan lama-lama. Ya, bagus. Jadi berdasarkan setakat lirik yang cikgu tunjukkan kepada kamu ni, ada 6 kata Ganda. ganda. Baiklah. Jadi kalau setakat ni boleh faham tak lagi kata ganda tu apa? Boleh cikgu? Boleh? Kata yang ada sengkak. Nampak dah faham dah tu. Jadi kita nak buat ulang kaji. Boleh? Boleh? ya? Boleh. Boleh. Jadi kita gunakan teknologi yang terkini. Memandangkan kita ada dalam makmal komputer, jadi kita guna Komputer. komputer. Seronok tak ni? Seronok. Biasanya kita guna apa? Buku. Jadi buku dah biasa kita buat kan? Jadi kita tukar kelainan hari ni, kita guna Komputer. bagus. Ni Atira, Terima kasih cikgu. ni untuk Rafiq. Cikgu. Hati-hati ya. Hak kerajaan tu. Jadi sila buka ulang kaji kata ganda yang telah cikgu kongsikan kepada kamu. Jadi kita guna aplikasi Wordwall. Kamu biasa tak dengan guna aplikasi ni? Tak biasa cikgu. Tak biasa, tak apa. Nanti cikgu bimbing kamu ya. Kamu perlu padankan sahaja kata-kata ni dekat kotak sebelah ni. Padankan sahaja. Oh. Boleh tak? Saya cuba ya. Jadi, kita boleh mula sekarang ya? Boleh cikgu. Okey, baik. Kamu jawab dulu, cikgu bagi kamu masa. Nanti cikgu akan semak balik, betul ke tak? Okey, baik cikgu. Sebenarnya aplikasi ni, kita dah ada markah di ujungnya. Nanti kamu dapat tahu markah kamu masing-masing. Jadi, dah siap semua? Cikgu, saya dah siap. Kamu dapat berapa markah? Wah, Atira, bagusnya dapat markah penuh. Tahniah. Saya Kamu dah, pula saya Rafiq? dah faham Saya cikgu. dapat 13 saja, ibu salah satu. Tak apa. Usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi kamu boleh cuba lagi ya. Baik. Jadi kita pergi pula kepada latihan yang seterusnya. Latihan apa lagi cikgu? Kita guna aplikasi Wordwall. Oh. Cuba buka pautan yang cikgu telah kongsikan. Okay, baiklah. Cuba Rafiq. Boleh? Jangan tiru Atira. Kamu buat sendiri. Cikgu ni
Drama ke kupu? Kupu. Rama-rama. Oh, dah sama gambar dia. Tapi lain kan? Lain. Baik. Sikit lagi. Hantar jawapan dan kamu dapat terus makan. Okey, baik. Atira dah selesai. Kamu pula ambil. Alhamdulillah, dah selesai. Jadi Atira, wah, kamu memegang rekod pertama lagi. Kamu pula ambil. Saya salah banyak kali ni cikgu. Salah 3. Tapi tak apa, nanti kamu boleh buat lagi. Tak profit nanti aku ajar kau. Kongsi ilmu ya. Jadi, seronok tak kita belajar guna smart TV ni? Seronok, cikgu. Guna komputer? Seronok, Lagi lagi seronok. Lagi seronok. Jadi esok nak balik sekolah lagi tak? Wish Nak. Esok kita belajar guna komputer lagi boleh? Boleh. So itu belajar apa cikgu? Esok kalau nak tahu kena datang sekolah esok. Jadi sekian saja hari ini. Terima kasih semua kerana telah buat latihan yang bagus ni dengan baik dan juga memberikan fokus pada cikgu dengan baik supaya kamu dapat faham dengan baik dan juga jelas. Jadi betul tak? Kamu faham tak lagi ni? Faham cikgu. Faham akak 2 jari? Faham? Faham. Okey, baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Nanti komputer tu boleh susun kat tepi ni ya. Boleh cikgu. Hati-hati cikgu. Hati-hati. Sip. Okey, baik. Jadi, apakah refleksi yang kamu dapat berdasarkan proses PDP hari ini menggunakan strategi pendekatan didik hibur? Apa ya? Apa itu? Mari kita lihat. Okay. Didik hibur mempunyai beberapa ciri-ciri dan salah satunya adalah santai dan seronok. Suasana pembelajaran tidak menekan, mengurangkan kebimbangan dan meningkatkan motivasi murid. Seterusnya, aktiviti kreatif iaitu melibatkan unsur sastra seperti nyanyian, puisi, lakonan dan permainan muzik. Dan seterusnya, pembelajaran aktif. Murid terlibat secara aktif, fizikal dan mental dalam aktiviti berkumpulan atau berindividu. Jadi, ia berpusatkan murid fokus kepada penglibatan murid manakala guru tidak sebagai fasilitator. Dan seterusnya, objektif tercapai. Walaupun santai, matlamat pengajaran tetap tercapai melalui perancangan sistematik. Jadi semua dah tengok kan video pengajaran dan pembelajaran? Oleh itu, apa kepentingan pendekatan didik hibur? Yang pertama, meningkatkan minat murid. Murid lebih teruja dan tidak bosan untuk belajar kerana guru menerapkan pendekatan didik hibur ini di dalam kelas. Yang kedua, kefahaman yang lebih baik. Pembelajaran melalui pengalaman seperti nyanyian, lakonan dapat membantu ingatan jangka panjang murid. Yang ketiga, guru dapat membina keyakinan murid. Hal ini dikatakan demikian kerana guru menggalakkan komunikasi verbal dan bukan verbal melalui aktiviti berkumpulan sesama murid. Dan yang keempat ialah guru dapat mewujudkan suasana kelas yang positif. Hal ini dikatakan demikian kerana murid dapat mengurangkan ketakutan terhadap guru dan mata pelajaran yang dianggap susah. Sekian sahaja pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih.